Ini adalah kereta yang paling sesuai untuk korang yang tengah cari kereta tahan lasak, off-road. Untuk bisnes kecil korang, nak angkat barang bisnes, memang sangat sesuai untuk korang. Okey, ini dekat hadapan saya ini adalah Ford Ranger High Ride 2.0 model tahun 2020 korang. Masih baru, condition pun masih baru. Korang tengok memang nampak garang. Korang tengok dari luar sahaja memang nampak garang Ford Ranger ini. Okey, so peminat off-road, kereta tahan lasak 4x4, korang boleh try ambil ini. Okey, harga pun berpatutan. Okey, saya buat korang pusing juga. Okey, ini dah siap lagi pasang korang, memang sangat cantik. Okey, condition dia pun masih tip top, tak ada cala bala, memang tak ada bengkok, memang masih gini. Okey, alright, untuk Ford Ranger ni korang boleh tengok. Okey, memang tayar dia memang sangat besar korang. Okey, untuk Ford Ranger ni dia menggunakan rim 15 inci. Okey, original daripada Ford Ranger. Okey, korang tengok tayar dia sahaja pun masih berbunga dengan baik korang. So korang tak perlu dah nak tukar apa semua, korang akan dapat condition yang memang sangat baik. Okey, alright. Saya bawa korang masuk pula, kita tengok bahagian interior dalaman dia. Okey, interior dalaman dia pun masih cantik korang, memang full black saya cakap. Okey, ada sedikit lah dia letak combine dengan warna silver. Alright. Lepas tu dia ada ni, orang panggil apa ni? Skeleton kat sini. Di mana korang pijak dia. Okey, saya bawa korang masuk. Alright, sekejap lagi korang. Okey, kita start dulu. Bunyi dia pun memang nice. Okey. Alright. Untuk Ford Ranger ni, untuk Ford Ranger ni korang tengok mileage dia hanya 71,000 sahaja korang. Okey, dia memang okey sikit lah. Okey, ini interior dalaman dia memang full black. Okey, dia combine dengan benang-benang tepi sini, warna biru dia memang nampak cantik. Okey, alright. Okey, ini dia punya infotainment system. Okey, masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan lagi, tak ada masalah. Okey, tak ada lag semua. Okey, alright. Ini bahagian aircon dia, control aircon dia, bahagian gear, bahagian brake dia. Alright. Untuk untuk Ford Ranger ni korang tengok dia menggunakan seat yang memang sangat premium bagi saya. Seat bucket seat yang sangat premium. Korang tengok dekat sini dia ada leather. Okey, dia makna tengah ni dia macam fabric sikit. Okey, dia ada writer kat sini, so agak berbeza sedikit dengan kereta yang lain. Okey, bagi saya memang nice. Okey, ini condition dalaman dia. Alright. Lepas tu, okey, untuk Ford Ranger ni korang nampak dia ada speaker tepi ni. Bukan setakat bawah sahaja, korang akan dapat speaker pula. Speaker kecil dekat sini. Alright. Okey, saya bawa korang pergi belakang pula. Okey, ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia macam biasalah, korang boleh tahu Ford Ranger ke mana-mana kereta 4x4 ke, memang ruang belakang dia agak sempit sedikit, tapi so far kalau nak duduk okey lah bagi saya. Okey. Okey, belakang ni pun dia ada port charger dia. Alright. Okey. Ini bahagian belakang pula, kita tengok. Saya review korang. Okey, dia siap pasang lagi ni tau. Saya tak tahu benda ni apa, tapi bagi saya memang nampak nice gila. Okey. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, sorry guys, saya tak boleh nak buka ni sebab saya terlupa bawa dia punya kunci belakang ni. Alright, okey, ni bahagian belakang dia memang nampak nice gila bagi saya. Okey, tengok dia siap ada Raptor kat sini, memang bagi saya cantik gila. Okey. Nampaklah sesuai. Okey, untuk ni tengok dia siap ada pasang ni. Contoh ada kawan korang ke kereta dia rosak ke apa semua, korang boleh tarik sahaja pakai korang punya Ford Ranger ini. Okey, memang nampak nice gila lah bagi saya. Alright. Okey, untuk harga Ford Ranger ni